Sebab tu kita cuba lihat macam kenapa dalam sunnah Nabi sendiri yang 13 tahun di Mekah itu fardu ain tu. Kan? Tapi kenapa 10 tahun di Madinah sekejap je. Yang fardu kifayah ni dia boleh buat. Sebab apa? Sebab fardu ain mantap. Dah mantap ya. Kita fardu ain 6 tahun. Yang fardu kifayah 65 tahun kan. sampai meninggal. Memanglah. Kan? Jadi kenapa misalnya bila diminta untuk berjihad semua datang. Kan? Yang sakit datang, yang tak mampu datang kan. Sehingga Nabi terpaksa tapis kan. Sebab apa? Sebab 13 tahun tu dah terbina. Kita ni nak panggil gotong royong pun susah kan. Jadi bila dalaman tu tak kuat, memang tak payah nak cerita lah kan. Nak cerita politik ke, nak cerita ekonomi ke, itu memang alasan je tu. Asas tu tak ada. Asas tak ada. Kita tak, kualiti insan tadi lah. Maknanya insan yang kita bina daripada tarbiyah kita, daripada ta'lim kita, daripada ta'dib kita tak ada. Bila Imam Ali kan, Imam Ali ditanya kan, zaman dia kan khalifah kan bergolak, pembunuhan berlaku, khawarij dah mula. Jadi orang tanya kenapa zaman you merintah di kacau macam ni, tak sama seperti zaman-zaman Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya. Kan? Dia kata Sayyidina Abu Bakar memerintah orang macam aku merintah orang macam kamu. Itu yang susah. Kan? Jadi kualiti ar-ra'i dengan kualiti itu kena sama kan. Alhamdulillah banyak. Yalah, tapi benda ni nak kena kita nak duduk sekali lah. Daripada pesantren dia ada peranan dia, daripada sekolah dia ada peranan dia kan. Macam Profesor Atas sebab dia buat istek tu pada level postgraduate, S2 dan S3. Sebab bagi dia ta'lim mesti pada level nak mulakan perubahan itu kena mula pada level dewasa. Dan ini sunnah Nabi juga. Sebab Nabi di Mekah dia Ali je yang paling muda. Semua dewasa. Kan? Sebab kalau itu pun trend juga. Maksudnya macam yang geng-geng Haraki ni dia melihat daripada bawah. Kan? Tapi bayangkan kalau tadika dia baik, sekolah menengah, sekolah dah baik, dia pergi universiti rosak. Kan? Ataupun satu lagi, siapa yang akan mengajar mereka di sekolah rendah ni? Biasanya orang yang pada universiti.